Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah sirah berkaitan kisah Abu Bakar yang sedekahkan seluruh hartanya. Pada ketika itu, Rasulullah SAW menggalakkan para sahabat menyumbangkan harta untuk membantu tentera Islam. Umar ibn Al-Khattab datang membawa separuh daripada hartanya dan menyangkakan bahawa beliau akan mengatasi Abu Bakar dalam bersedekah. Namun, Abu Bakar datang membawa seluruh hartanya untuk disumbangkan. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Maka Abu Bakar pun menjawab, "Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Dengan jawapan itu, Umar pun berkata bahawa beliau tidak akan dapat mengatasi Abu Bakar dalam melakukan kebaikan. Dengan kisah yang disampaikan sebentar tadi, kami daripada Kelab Taha UUSAS ingin memohon sumbangan bagi program jelajah bakti siswa yang akan diadakan pada kali ini. Sumbangan tuan-tuan dan puan-puan akan dibahagikan kepada golongan asdaf dan juga untuk kelaksanaan program. Sumbangan ini boleh disalurkan kepada akaun Kelab Taha seperti yang tertera di bawah.